Aiman, kocong. Mula. Itu servis pertama dapat diambilkan di situ, tetapi ini libasan gulung triple blocker. Oh, keluar. Bola ini mudah diambil Amirul Zazwan. Antara Aidil Aiman tinggi kali ini. Afifuddin. Satu tapakan dapat diambil pula, terlalu mudah tetapi batal. Daurah bin. Cross ball Amirul Zazwan, Aidil Aiman kali ini. Masih lagi Afifuddin. Satu. Bola drop, itu meleleh tetap. Satu servis ke tengah Amirul Zazwan. Aidil Aiman kali ini. Adakah Afifuddin lagi? Bocor. Kalau kita lihat nampaknya Vietnam cuba bermain dalam timbangkan ke mana arah servis ini harus dihalakan. Satu tolakan ke belakang. Kawalan kali ini ke tepi. Tackling Aidil Aiman. Tetapi ini Syarif Aiman. Aiman. Blocking pula. Masya Allah. Bola yang diambil Amirul Zazwan itu agak kurang kemas. Terlepas pula peluang Vietnam. Tolakan ke belakang. Tetapi hantaran itu terlalu jauh. Itu satu blocking yang dibalas semula oleh Syarif Aiman. Banan bola itu kepada Amirul Zazwan. Kali ini Afifuddin. Ruang itu blocking nampaknya. Satu servis kuda. Tapi slope sahaja. Hantaran kali ini pula. Itu golongan kiri. Oh, baik pula libasan daripada killer Nyung. Bola keluar. Ngosang kata. No, pasal apa? Keluar pula, oi. Nguyen. First ball Amirul Zazwan. Aidil Aiman tu Syarif Aiman. Ada lagi. Badik. Bola terlepas. Kali ini hantaran ke tepi pula. Pukulan keluar. 6-7. Nguyen. Amirul Zazwan. First ball agak kurang kemas. Amirul Zazwan melibas daripada belakang. Tetapi masih dalam permainan. Ini perlu ada blocking. Oh. Itu juga satu kesilapan daripada Amirul Zazwan. Satu servis selamat. Tapi nampaknya kawalan mereka kurang cermat. Bola out Afifuddin. Ya Allah, dia ambil. Nasib baik mata. Ya Allah, ya Karim. Tercabut gigi palsu aku. Afifuddin bola tu keluar. Oh, nasib baiklah. Mungkin kerana dia pun tak pasti. Jadi untuk selamat, dia ambil ajalah. Aduh. Amirul Zazwan bola pertama. Ini mungkin untuk Syarif Aiman, bukan Afifuddin. Itu. Amirul Zazwan itu servis ke belakang dalam. Itu dapat diambil Amirul. Antaran ini mungkin untuk Afifuddin lagi sekali. Wow, cross court. Satu pukulan padu kencang, mantap meletup. Satu servis yang mengundang mata, satu bola spin. Terkucil. Itu peluang satu. Kalau saya jadi Syarif Aiman, saya caru je bola tu. Kemenangan Malaysia. Selesa di set yang pertama, tetapi ini belum lagi berakhir. 0-0. First ball, antara itu baik Afifuddin. Blocking ada. Syarif Aiman menaikkan bola. Afifuddin menunggu, tetapi Syarif Aiman pula melakukan satu libasan. Afifuddin. Satu tapakan bijak daripada Afifuddin. Memberikan mata untuk Malaysia yang ketiga. Amirul Zazwan masih lagi mencari Nguyen sebagai sasaran. Itu satu blocking. First ball Aidil Aiman. Ini untuk Syarif Aiman, bukan Afifuddin. Alamak. Itu first ball Aidil Aiman. Hantaran tinggi untuk Syarif Aiman. Satu gamble. Masih dalam permainan lagi. Dia cuba membantu. Finishing pula daripada Vietnam. Bola ini diambil dengan baik. Hantaran itu ke tepi. Libasan padu pula. Nampak tu lagi tempat lepas dia buat libasan. Bola ini diambil oleh Amirul Zazwan. Afifuddin mencari tengkuk. Bola ini masih. Baiklah. 9-6. 3 mata. Vietnam selesa di depan. First bola Afifuddin tinggi. Masih lagi bola tinggi. Itu yang saya kata. Amirul Zazwan dapat diambil. Nampak tu? Nampak Nampak tak saya kata? Zon pukulan dia orang semua tepi. Afifuddin. Itu nampak? Itu pun point juga kan? Jalan in out ke jalan kaki lebih? Salah papan. Salah papan pula. Allah. Okey, salah papan. Sorry guys. Vietnam, servis yang ini diambil oleh Amirul Zazwan. Antara ini masih lagi. Belum. 8-12. Aidil Aiman. Macam. Alamak, ada. Okey, yang sangkut tu bukan Malaysia alamak, dapat pula lama ni. Tanduk je lah caru pula tu, Syarif Aiman. Aku risau betul lah budak ni. Nasib baik mata.
Syarif Aiman bukan dia carumen. Dia memang gentle. Dia main bola 3. Dan dia menyelesaikan bola itu dengan satu tolakan ruang kosong. Mata 14-1 tengok, come on. Alah! Aduh, bola tu dah kena dah dekat jaring tu. Ini. Dia ambil Ayong 1. Ada 2. Afifuddin, blocking masih ada. Ada lagi. Aidil Aiman, dia pula. Hey! Aidil Aiman. Oh, naiknya demo. Oh, kegatalan. Amirul Sazwan, tolakan mudah. Ini nampak macam masalah aja. Ada first ball, Aidil Aiman lagi. Alamat terlepas. Oh, Allah lah demo Aidil Aiman. Tadi ambil. Ada Aidil Aiman. Ada Syarif Aiman, backstroke. Oi, jarang-jarang berlaku. Amirul Sazwan, satu sepi berputar. Diambil bola pertama, hantaran ini. Kemudian, gol! Kita final! Kesilapan daripada Van Lee. Bola terkena kakinya semula. Itulah daripada tadi kakinya panjang sangat.